topik yang last, tadi yang pembuluh darah sudah lengkap. Jadi slide yang lagi 10 slide ni, eh, saya nak share sedikit sebanyak berkenaan human body clock. Kita ni ada kita punya own body clock, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan hanya jam di dinding atau jam di tangan. Tubuh badan kita ni ada kita punya own human body clock. Apa tu human body clock? Sebenarnya sistem yang Allah Ta'ala ciptakan dalam tubuh badan kita, kenapa kita ada 24 hours, kita ada 24 jam, 8 jam bekerja, 8 jam tidur, 8 jam kita berbuat benda-benda yang lain, all within 24 hours. Tapi yang mungkin anda sedar ke tak sedar, tubuh badan kita pun dia bekerja. Jantung kita bekerja, kidney bekerja, liver kita bekerja. Sistem dalam tubuh badan kita ni semua bekerja untuk you. Especially kita punya jantung. Jadi kalau tengok pada sistem tubuh badan kita yang dinamakan body clock, dia tiap-tiap waktu yang tertentu tu, dia ada peranan yang masing-masing dalam tubuh badan, organ kita ada peranan masing-masing. Contohlah, pukul 12 tengah hari, blood circulation high energy. That's why kita kena makan ambil lunch. Then small intestine pukul 2 start to absorb low energy. Paling bagus kita boleh take a nap sikit. Pukul 4 apa berlaku? Pukul 5, pukul 6 apa berlaku? Sebab tu saya pernah share dengan kawan-kawan masa uh, antara jam 10 sampai pukul 2 tu, dekat situlah, nampak tak pukul 2 tu detox sedang berlaku. Bermakna deep sleep, detox darah, detox blood, rest, recovery, planning. So dekat situlah selalunya apabila kita dapat tidur yang, ya, tengok tak ni yang nombor 12 midnight. Release bile cell repair, build blood cell. So waktu inilah darah kita tu dalam proses pembuangan toksik dan darah kita tu tengah repair. Tapi kita masih terjaga, kita masih makan, kita masih this is what happen kawan-kawan. Masa ni lah. Dan pukul 4 tu mula detox kita punya lung pula. Jadi mana tengok dia punya ni. So ini nanti DP carta I will share with you. Kat sini baru you faham dekat mana yang darah start. Sebab tu kadang-kadang macam saya amalkan kalau sebelum tidur tu, saya amalkan mineral sebab apabila kita tidur tu, dia start repair lah benda ni. Okay. Dan body clock ni, ataupun biology clock, adalah time yang regulate untuk molekul protein interak dalam tubuh badan kita. Yang lagi satu saya ingin kongsi, saya memang ada kakak saya itu tak pernah dapat rehat seperti anda dapat rehat waktu malam. Sebab dia bekerja daripada 7 petang balik 7 pagi. So what happened to her, dia dapat lung cancer sebab dia punya thyroid tu tak berfungsi waktu malam. Sebenarnya thyroid ni dia akan membakar segala lemak untuk keesokan hari. Oleh kerana mencari nafkah waktu malam, dia tak cukup tidur dan sistem tubuh badan dia haywire, dan di situlah dia mengidapi lung cancer. Dan arwah kakak saya itu salah satu yang saya tengok dia lah yang paling sihat oleh kerana sistem tidur dia tak betul. Dia punya whole body system go haywire. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, inilah sedikit sebanyak informasi pentingnya. Kalau perlu untuk mendapatkan ilmu, saya akan you go to Google, go and do your research. Okey, body clock ni penting. Kadang-kadang kita nak amal, kita ajar orang tapi kita punya cara lifestyle pun terganggu juga. Kita kena jaga-jaga, really take care lah. Okey, bolehkah magnesium spray dan mineral drop bantu dan memperbaiki cara tidur kita? Rasa saya ini jawapan banyak yang dah tahu. Apabila diorang amalkan ni, mereka tidur lebih rileks. Dia merupakan aktif saraf. Magnesium menenangkan sistem saraf pusat dan mengawal hormon stres. Jadi minda kita lebih rileks sebelum kita tidur. Memang rileks lah. Kalau saya selalu lepas isyak tu, saya buat rendaman.
Lepas tu saya rasa macam best lah. Dah lah satu hari badan kita penat dan apabila kita uh, rendam kaki waktu tu dia mengaktifkan hormon tidur, melatonin kita dan mineral tu membantu otak menghasilkan melatonin, hormon tidur dan GABA, neurotransmitter penenang yang penting untuk tidur lena tuan-tuan dan puan. So memang best lah. Saya banyak dengar topik-topik apabila dia orang dah buat rendaman ni, dia rasa relax dan dia rasa tidur lebih lena. So dia pun mencegah kegejangan otot malam. Ramai yang suka tidur kerana kaki kejang atau restless leg syndrome. So magnesium membantu rehat otot dan mengurangkan masalah ini. So I think uh, tidur lebih lena, tidur lebih berkualiti, sebab you punya badan dah cukup relax dan betul-betul deep sleep. Pentingnya deep sleep dia secara semula jadi dia repair all your punya body, especially your blood, your blood dan mendapat keseimbangan darah yang baik dalam tubuh badan. So Mirador menambah elektrolit yang diperlukan tubuh supaya tidak dehidrasi ketika tidur lalu mengurangkan rasa gelisah ataupun bangun malam. Okay, I think kesimpulannya dua-dua ni adalah satu uh, terapi yang baik, keseimbangan, menenangkan saraf dan memberi sokongan semula jadi supaya tidur kita lebih lena. So, yang belum daftar, boleh daftar. Yang belum upgrade, boleh upgrade tuan-tuan dan puan-puan. Yang belum faham marketing plan, boleh jumpa teman-teman yang sudah meraihkan pendapatan yang lumayan. Dan tak secara langsung sebelum saya menghadiri persembahan malam ini, saya doakan anda sentiasa sihat bersama keluarga, bersama orang yang tercinta dan saya harap malam ini Zoom berkenaan pembuluhan darah dapat sangat-sangat memberi informasi dan kongsi informasi ini kepada orang-orang yang tersayang. So jangan lupa upgrade yourself, jadi ahli, sebarkan maklumat ini, teruskan perjuangan, bina satu komuniti yang baik, yang sihat, kaya dan berjaya, insyaAllah. So enjoy this song dan mulalah berdaftar yang belum daftar. Jadi usahawan MX5 Solution yang luar biasa. InsyaAllah. Okay. TJ, Oi. TJ, oleh kerana Dr. Bibi ada di sini.